Hari ni saya gadai emas tapi esok dah nak tebus balik. Boleh ke sebenarnya? Kena penalti tak? Okey, ramai yang tanya soalan ni sebab nak tahu. Jawapan dia boleh sangat. Tak ada syarat yang pelik-pelik pun. Kalau hari ni kita gadai sebab emergency, esok dapat duit, kita boleh je terus tebus emas yang kita dah gadai tu. Lagi satu, lebih cepat kita tebus, lebih jimatlah poket kita. Sebab upah simpan ni dikira ikut hari. Ada sebagai arahan tu dia ikut bulan. Kalau cuma sehari tu, kita bayar upah simpan untuk sehari je lah. Contohnya, Fiza pernah gadai emas untuk repair kereta. Lepas Fiza dapat gaji, terus Fiza tebus emas tu esoknya. Inilah fungsi emas yang sebenarnya. Kita simpan emas ni bukan untuk jual dalam masa terdekat. Emas ni lagi lama kita peram, lagi tinggilah keuntungan yang kita akan dapat. Dalam short term, emas ni boleh jadi backup bila kita dalam kecemasan. Lepas urusan kita settle dan kita dah dapat gaji, make sure kita cepat-cepat tebus emas tu semula. Sebab tu lah Fiza bagi tahu tak rugi kita tabung emas ni. Kalau tuan puan rasa nak mula simpan emas, tak perlu tunggu kaya pun. Kita boleh menabung ikut pada bajet poket kita. Minimum RM100. Nak mula tabung emas dekat Public Gold? Boleh tonton video Fiza di pin. InsyaAllah nanti Fiza akan guide tuan puan ilmu arah nu dan ilmu bagaimana kita nak kaya dengan simpanan emas.